then nak jadi kayak cerita. Ngaji boh. Saya ngaji. Saya ambil PJJ. Masa belukar? UiTM. Dia masa tu dulu-dulu. Tahun 2009, 2010 saya ngaji. Orang tak tahu. Kau suka apa? Business study. Habis. Sembang-sembang palata, cerita kita gelap tawa bertamu. Sembang-sembang palata, yeah. Santai saja semua asal bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam podcast Paratau bersama dengan saya Wan Syahrul Amri. Paratau ni dia macam tahu semua benda. Tapi sebelum tu kita nak tahu siapa tetamu kali ini. Kita roll video. Kadani Anwar, juga dikenali sebagai Danny X Factor, lahir 19 April 1980, yang kini berusia 44 tahun, merupakan seorang penyanyi dan pelakon. Beliau mula dikenali melalui dunia muzik sebagai salah seorang anggota kumpulan nyanyi popular era 2000-an X Factor. Dalam bidang lakonan, Danny dikenang menerusi peranannya dalam siri televisyen Farah bersama Farah Fauzana serta filem Budak Kelantan 2008. Wah, daripada seorang bayi sehingga berumur yang menjadikan seorang Danny X Factor. Bro, kongsikan sikit. Okay, saya sebenarnya dilahirkan di Hospital Kota Baru, tapi membesar di Kodesen. Pasir Mahal lah. Di Pasir Mahal lah. Dan saya daripada sekolah rendah, sekolah menengah, all the way semua dari sekolah Pasir Mahal lah. Sekolah menengah Sultan Ibrahim 1. Dalam sekolah ni saya ni aktif sukan sebenarnya. Sekolah rendah saya Jan 5 tu saya main bola. And then the best part, masa tu cikgu besar dengan coach bola ni duduk sekali berebut. Tanya saya, Danny, awak nak main apa? Sekarang ni volleyball awak dah peringkat negeri. Kalau bola sepak ni awak bawa peringkat daerah. Saya pun fikir main volleyball lah, volleyball negeri lah. Kan? Semua tengok saya, betul ke Danny main volleyball? Saya ni kalau dalam volleyball ni, saya orang penting. Bola nombor 2 tu bola saya. Tahu tak bola nombor 2? Tak tahu. Yang center tu lah. Center tu lah. Okay. Dia macam kalau takraw feeder lah. Betul. So kat situ pun zaman sekolah tu pun dah aktif sukan. And then masa saya darjah 6, darjah 5 saya sekolah rendah tu saya dapat anugerah olahraga sekolah. Di Pasir Mas? Di Pasir Mas lah. Saya dapat tawaran belajar di MRSM. Maksudnya UPSR. Kan orang sukan aktif semua. Ansara ni? Masa tu saya tak tahu pun saya dapat tawaran. Lepas dah naik tingkatan 1 dah lama sekolah, barulah bapak saya beritahu. Dapat surat. Saya kasih surat macam tak apalah. Dengan result UPSR. UPSR 3A, 1C. C tu apa? Penulisan. Yang ni saya nak kongsi sikit. Saya ni pengawas. Saya yang cover member ni. Korang besok ada chat spot. Besok ni kau datang ni, jangan datang. Saya ni buat kau macam lubang ni. So ada satu best part ni. Masa best part tu, waktu sekolah, so masa meeting, kecoh, kita ternampak ada seorang pengawas, dia lompat pagar juga. Itulah saya sebenarnya. La ilaha illallah. Kan? So itulah zaman sekolah saya. Dan dia katakan saya ni, zaman sekolah ni saya memang aktif sangat-sangat sukan. So ni just saya nak kongsi lah. Orang kata mulut ayah ni kalau dia cakap ni masing kan. So ada one part ni, masa tu saya form 4. Saya ingat lagi. So the best part, tiba-tiba kat sekolah ada pertandingan volleyball. Bola baling. So masa saya balik tu, ayah saya ada kat rumah, dia tegur saya, kata training. Kenapa balik? Tak ni pergi main bola baling. So kat situ abah saya kan tahu, pergi main lah. Saya main. Ni bola baling ke bagi bola baling lah. Betul-betul patuh ni. Masa patuh tu, pada saya bukan mikir kaki. Ayuh, mulut ayah saya. Teringat tadi. Saya situ saya macam, ya Allah. Itulah. Bukan gapo tau. Abah saya sebenarnya dia ada pengalaman, arwah adik dia main hoki Malaysia dulu. Patah tulis bahu. Sepada patah tulis bahu tu, dulu suka tak ada gapo sangat dulu Betul. Mu patah menginjak tak ada gapo dah. Habis lah. Habis lah. Tak ada future. So situlah saya macam. So masa form 4 tu saya patah kaki. Semua suka saya terpaksa stop. 97 main SPM lah. Lepas SPM 97 saya pun mari Kuala Lumpur. Saya minta izin gapo semua abang saya pergi Kuala Lumpur lah. Dan masa tu
Habis saya Osula ada Kuala Lumpur. You berapa beradik? Saya ni beradik, saya keempat. Okay. Saya ni bos Sujata lah. Okay. Dia gini tau, kita macam dulu ni macam abah saya, abang pertama, abang kedua, abang ketiga, semua Jata lah kau. Okay. Saya keempat. First three. Okay. Oh. Lepas tu adik Tino. Kita buat diri Kuala Lumpur. SPM macam mana? Result? SPM, masa tu tunggu result SPM. Okay. Buat diri, mari Kuala Lumpur. Kerja part time. Okay, first masa tu member dah ada dah kerja situ. Kerja ke apa boy mula saya buat. First kali tu siapa tu? First kali pergi Johan de Mall. Jangan ni. Awak tahu tak Johan de Mall mana? Johan de Mall, Google. Awak tahu tak mana? Dekat ni lah, dekat PWTC. Iya, dia sekarang Putra kan? Sampai Putra. So saya kerja situ, saya jual bopeng. Jual? Jual bopeng. Saya ingat lagi brand dia adalah brand Crocodile. Harga peng sebatai tu 10 ya. Jual tak laku. Ada hostel lah. Hostel dia duduk kat Starport. Jual bopeng. Saya ingat lagi masa dalam rumah tu, hostel tu, seni orang jual bopeng tu, orang terlaku kepala masuk beldi. Allah. Iya boy. Kau dia ketua dia boh tu dia tanya musim berapa ni? Musim berapa ni? Tahu buat asyik kepala masuk beldi beh. Situ saya tengok. Betul. Uish. Tu saya gebar dah bos saya. Lepas tu Gana. Mung tak buat asyik hari ni. Esok aku nak mu ikut sini ya. Pergi belajar. Bawa beg pergi ke ni direct say. Pergi jumpa orang direct. Direct say duduk jual kat tempat dia tu. Tapi orang sini tu bengong juga sebenarnya. Tak payahlah. Kita pergi Kota Raya main game. Lipat. Lipat. So nak jadi cerita, saya nak berhenti tiga apa ni? Memang tak rasa takut ni. Ya. Takut kena saya nak berhenti. Gini-gini. Mau ambil 20 ya? Tak apalah 20 ya. Gaji lah tu, gaji. Gaji lah. Seminggu. So situ, lepas situ saya pun kerja fast food, kerja kat DJ. Okay, drive-thru tu. Drive-thru tu. Drive-in tu. Soho tu. Kerja situ, lepas tu kerja kat Sunway. The Summit. Sekejap. Sekejap lah masa tu dah sini lah. So, result SPM keluar. Okay. Result SPM keluar, balik. Ngaji sekali lagi ni. Okay. Ngaji lagi sekali ni. It was 98. 98, you delay 1 year. Maksudnya ambil sekali SPM lah. Allah Akbar. Institute Akmal. So di situlah kita sambung selepas ini di podcast Palatau. Sembang Palatau. Cerita kita gelap tawa. Balik lagi podcast Palatau bersama dengan saya yang macam-macam acak tau. Bro, sambung balik. Dia gini boy. Kita kerja juga tau. Sebenarnya gaji saya boleh tu sebenarnya, nikmat dia. Masa tu saya rasa gaji 800 je. Ni mana ni? Masa tu AW lah. AW. Sebab dengan start AW tu lah. Kata mungkin boy nak kata nak berjinak-jinak dalam industri. Dulu majalah baca majalah. Angga. Ada satu majalah ni. Ingin menjadi model. Okey. Ingin jadi model ni. Ambil gambar. Kan for art tu dia cuci tu modal dah dulu. Okey. Kan dulu ambil gambar kena cuci pakai filem. Sebab syarat dia kena ambil gambar for art. So atas gambar tu tiba terpilih. Macam dapat surat tu mari. Kedani, masa tu bukan Dani lagi. Kadani lagi. Kadani awak terpilih untuk selection jadi model. Saya cerita kat sini lah. Orang pertama sahabat saya sebenarnya dari industri ni adalah Raja Azmi. Awak producer lah. Dia kan dulu suruh cerita dulu kan. So company dia tu saya ingat lagi, dia buat magazine. So iklan tu iklan dia ke bukan? Mana? Iklan tadi tu iklan daripada siapa? Daripada majalah dia lah. Okey. Majalah dia lah. So dia discover Kardani. Saya ingat masa tu untuk pergi di Keramat. AU Keramat, office dia kat Keramat. Saya mari pergi buat casting. Pemilih lama ni. Untuk pemilih jadi model. Masa saya paling muda sekali, lama Mak Saleh pun ada ni, kita ambil gambar pop. Raja Azmi tak habis dengan saya. Okey. Awak kan. So situ. So terpilihlah 3 orang. So situlah kita start jadi model untuk magazine dia lah. Okey. Magazine tu magazine apa? Nama magazine? Fashion, nama Budak. Oh, Budak Ada lagi. Tak tahu. Dia macam maskulin lah halal ni lah. Dia majalah tu majalah kau tu jatuh. Budak majalah Budak. So situ so dari situlah sebenarnya berjumpa di majalah tu sebenarnya. Okey. So
selalu tubik dalam majalah tu. Okey. So masa majalah tu juga saya ditukar nama sebenarnya. Bukan KRU yang tukar nama saya sebenarnya. Budak tu Majalah lagi. tu. Siapa editor lah? Editor Cik Anwar. Dia lah tukar nama saya, dia kata, Cik Denny kita tukar nama jadi Denny. Kardani jadi Denny ya. D-A-N-N-Y. Dia orang kopi ni orang mana semua kan. Oh sebab Masa tu kan. Okay, tak apa. Betul. Bro memang confused lah bro. Confused kan. So, the best part boy. Surat. Buka susah baca. Oh lah. Sebab surat ni orang kata benda betul daripada hati orang ke. Ikhlas. Siap bang kan. Dia minat sungguh. Dia tulis. so situlah. Editor bagi tahu saya dia ni. Here are you. Nak you pergi audition. KRU dah top. Masa tu KRU kau Soho ni. Konsert. Okey. Kan, masa tu Soho lah tu. Masa tu KRU memang Soho lah. Dengan lagu apa saja. Kan dia buat, ingat dia buat konsert road tour dulu. Okey. Kan dia buat road tour, konsert apa semua kan. Dugaan. Okey. So, dia ni awak dipilih untuk pergi audition. KRU tau, saya tu. KRU ni. Sebulan apa. Tak ada respon, tak ada gapo. Sebulan. Audition dah. Duk lagi. Belum. Saya tak pergi. You senyap. Saya tak pergi. KRU kau lagi editor. Dia ni. Awak ni Cik tak pergi Anwar. lagi ke? Dia orang nak you juga. Nak sungguh ni. Okey. So situ sahabat saya ni masa di AW ni dia ni nama AJ. Dia ni bekerja saya dengan AW tapi AJ sekarang ni dia ni somebody sebenarnya. AJ ni adalah makeup artist tu. So AJ tu lah awak ajar saya nyanyi. Mu pergi audition kat Ariu ke? Boleh nyanyi lagu ni. Dia dah ajar mu. Lagu kau. Sinaran mentari menyinari. Dia ajar. Lagu paling seni apa? Dia hostel. Okey. So Jamming. dia pakai baju dia saya ni. Kita mana ada baju nak pergi audition. Ya. Kan? Dia teman saya sebenarnya. So siapa office Ariu? Mana Ariu ni? Hati kita jumpa kat Ariu ni. Jumpa dengan pihak-pihak ada manager. Jelatik time tu. Jelatik. Jumpa. So Kak Noh lah orang yang boleh pergi sekali. Dia jaga artis manager lah Kak Noh. Dia ni kalau awak jadi artis. Saya beritahu saya tunggu Rizak. Macam mana kalau Rizak keluar ni macam mana? Ni SPM kali kedua ni. SPM kali kedua ni. Institut Akmal. Lepas tu sebab habis saya semua further study boy. UTM, UITM, yang bertiga medical. So of course lah. Masuk IPT lah. Maksudnya of course lah. My parent nak saya pun Masuk ngaji jugalah. Yang nombor 4 ni. Nombor 4 ni tak tahu jadi apa lah. Mesti dia nak saya further study lah. Dia supaya dia suruh saya ambil lagi sekali. Kali tak si anak dia, kali tak si anak dia tu kamu tak sah. Sebab apa ayah saya suruh saya ambil lagi second time. So harapan ibu bapa tu ada situ sebenarnya. So saya pergi siapa-siapa, saya masuk. Entry tengok saya. Denny. Ya bang. Nama kapur. Saya pun. Mampu tu. Nama kapur pun nama kapur. Nama betul lah. Okay. Muhammad Kardani. Okay. Matching. Wah, nama lepas dah. Okay. Duduk seduduk dia nak keyboard. Okay. Mu nyanyi lagu apa ni? Aku tak nyanyi. Cik kepala otak boh. Cik aku main tepi. Lepas tu sinaran tadi tu. Tak ada. Tak nyanyi rasa boy. Aduh. Dia ambak kahwin balik dah. Okay. So seminggu selepas tu nak jadi cerita dapat normal ke ada kos di ayah mak saya untuk ambil saya jadi artis. Kat situlah orang tua saya sebenarnya tak restu, tak mengizinkan. Dua-dua. Tak. Apa? Dia kata boleh jadi gapo. Kan mu tak si abang-abang mu gapo semua. Mesti Situlah persepsi pemikiran normal dia kecek dia ubah pemikiran gapo semua. Saya pun apalah nampak nak jadi Soho dah jadi glamour gapo semua. Tapi kesabaran tu sebenarnya. Okey. Simpan cerita sedih tu ataupun cerita pelik tu. Saya nak tanya pengalaman awak je lah. Sebagai seorang artis. Kembali lagi dalam podcast Pala Tahu bersama dengan saya dan juga Danny X Factor.
Masih lagi di podcast Palatau. Rasa macam tahu macam-macam. Nak tahu macam-macam, layan podcast Palatau bersama dengan saya Wan Syahrul Amri. Dan tetamu istimewa kita untuk minggu ini, untuk episod kali ini, iaitu Danny X Factor, Cintamu Sehangat Api. Wow, pengalaman sedih tadi lah kata. Dalam proses nak buat rakaman album, masih lagi berniaga, mencibuk nasi semua tu. Situlah sebenarnya yang mengajar saya sebenarnya. Saya balik, saya jalan kaki, situlah sebenarnya mengajar erti saya sebenarnya. Susah macam mana kesabaran. Allah. Balik air mata bawah. Ya. Tuyuk, gapo semua situ saya rasa sedih, apa macam nyesal pun Betul kau ni kan. Betul. Sampai rumah tu dia mau like boy Iman ada. Gapo? Gapo? Lapar. Oh Maggi. Sebaik ada Maggi member tu. Oh makan Maggi gapo semua kan. Datuk Boy Iman. Oh Datuk boy Iman tu. Awak ambil Maggi dia ni. Oh. Ganti lagi. Tak apa dia. So situlah bermulanya episod Danny X Factor. Berapa lama tu? Sengsara tu berapa lama? Sebelum album keluar lah. 2000. Dan nanti setahun tu saya duduk situ je. Tapi saya buat kerja. Dan masa tu Fendi pun bantu saya juga sebenarnya. Sebagai? Buat iklan. Okay, yang pergi casting, awak pergi casting Fendi lah. So iklan pertama saya buat adalah Zinger Burger. Okay, payment untuk Zinger Burger berapa? Dalam RM5,000. Oh, banyak lah. banyak. Sebab main talent. Main lah. Apa jadi? YouTube. YouTube ada lagi Zinger Burger. Okay. Bila launching tu, PT pun ada. Gapo semua masa Neguni main surah. Peminat. Neguni. Fasha Sanda pernah ke surah saya. Masa Fasha Sanda start jadi berlakon, saya ingat lagi masa dia berlakon. Okay. Dengan Astro dulu, first dalam filem dia buat tu dengan Apek cerita apa tak ingat. Masa tu Soho Fasha Sanda, situ dia duduk saya, dia buat, dia kata, abang ingat tak dulu masa X-Factor datang kat Bukit Jambu, ada dua beradik datang. Dia lah salah satu. Dia adik dia, dua beradik. Yalah masa dulu awak ni tunia orang ke awak bina orang? Saya bilang Gentle lah. Sebab benda tu pernah berlaku depan mata saya. Masa dengan? saya tengah naik. Ada kejadian lah. Dengan awak ke dengan saing? Dengan ahli? Dok dengan geng-geng artis kita lah. Okay. Ni off record lah. Itulah saya maintain karakter saya. Tak keluar sama artis pun. Mana saya kalau awak tengok pun ada tak saya gosip dengan artis? Ada tak? Ada kan? Clean kan? Tak ada pun duk gosip bercerita dia ni bercinta. Tapi masa tu saya dulu semua majalah dengan Maya Karing lah. Sebab pairing masa tu. Masa tu best saya Maya Karing, Jessie Nashim. Ya. Itu saya punya best lah. Kan dia antara pelakon muda masa tu. Tu belum lagi filem lagi. Kan? Masa tengok X-Factor dulu. Kan? First show X-Factor kat mana? Ingat? Masa ingat. First concert tak ingat? Asal kemucing. Okay, suasana Class Air masa tu. Ingat tak? Pergi naik atas stage perform sebagai boy band. Pengalaman. Tapi mic on gedak ni awak ni. Orang bau. Tengok bau ni, konsep bau ni bau. Live band lagi. Tadi kata jangan buka mulut. Okey dah. Awak nyanyi sikit. Saya buat suara bass sebenarnya. Okay. Every jumpa saya sebenarnya demo pernah suara bass. Harmoni kena ada bass. Betul tak? Harmoni tapi awak ambil bass. Saya bass lah. Suara low, panggil low lah. So situlah start dengan X-Factor gapo semua. Dan banyak juga kakak-kakak ini pun banyak bantu saya. First drama. Sebenarnya dalam lakonan ni first Azaili lah bawa saya sebenarnya. Jumpa dengan Abang Rashid Silbeh. Okay. Masa tu cerita Mak Dispatch. Okay. Mak Dispatch kan? Series kan? So kat situ jadi cameo. Dan lepas tu first awak punya drama. Cameo kan macam biasa-biasa. And then Sprite lagi. Itu kan cerita dia yang tak kali nak raya puasa ada Sprite lagi kan drama show dulu. So situ just cameo aja. Then first movie Seri Dia Malam. Yeah. So the best part X-Factor was masa konsert di Brunei. Satu stadium boy. Satu stadium penuh. Nah event gen ni. Ni saya bukan nak riak nak gapo dalam stadium tu. DANNY lah. Nama disebut. Bukan nak riak nak gapo. Awak lah kalau dalam Kevin lah kot tak. Bahagian jual lah. Gitulah. So situlah rasa macam Allah buat. Betul kan ni? Perasaan masa tu lah mana awak? Masa tu. Oh ya. Colok gedok ni aku. Colok gedok. SPN 2 kali tak. Gila ni.
Lagi mana tu awak? Gitu je lah. Okay, tapi benda ni kata ada benda juga sebenarnya. Indah tu sebenarnya Allah jetik sikit saya sebenarnya. Tapi benda ni saya tak boleh nak kongsi lah. Benda ni betul-betul off record lah. WhatsApp? Hah? WhatsApp lah. Tak apa, nanti tak off record dia cerita. So benda tu lah. Situlah juga saya menghadapi kesedihan yang sangat-sangat. Benda ni efek dengan keluarga ke apa semua. Di zaman Soho ni, Zaman sampai Soho. balik Danny. Tengah suruh masa tu. So masuk di konsep Brunei tu sebenarnya situlah membagi semangat semula kepada saya sebenarnya. Maksudnya saya ingat saya pergi konsep Brunei tu, saya tak akan diterima oleh orang sebenarnya. Di konsep Brunei tu lah orang bagi support. Members Danny, members X Factor tak ada key. Wah nak deki gapo? 10 ya pun, 2 ya sore pun. Nak deki gapo? Tak dari segi Appearance. macam Danny Sore, macam Bulan tu. Okey, that's why kita ni X expecter ni. Kalau Danny yang paling Soho. okey betul. Betul. Bukan maknanya gini dalam expecter tu masing-masingnya ada karakter. Okey, ada Mungkin watak saya, masing-masing. mungkin saya nak rendah ke apa semua. Maksudnya ada karakter masing-masing. So memang kata expecter ni Danny, sikit-sikit Danny, majalah Danny. Kan? Panggilan untuk photoshoot ke? Cover majalah. Semua cover majalah saya buat. Iklan lah. Okay. Tapi that's why kita expecter ni kita bukan datang daripada bawah sama-sama tau. Kita ni digerak oleh KRU. Jadi untuk pengetahuan boy, expecter ni kalau saya ingat saya tiap kali nak show baru kumpul. Okay, business is a project. Yes, after show Berah. tak ada. Saya pun ni saya nak kongsi lah. After show saya tak ada pun Lepak Effendi dengan Z duduk make marketing apa semua. Okay. Tak ada. Saya reda duduk buat kelatih. Saya ni gini saya kelatih saja. Tunggu. Lepas habis kau saya kelatih. Saya makan. So it's a project lah. It's a project group. Okay. Yeah, so tak ada isu timbul benda tu kalau bertanya tak ada deki ke apa semua tu. Sebab saya sejini bukan tahu? Kalau ada orang pasal tu. tak ada, saya tak ada pun fikir negatif mudahnya aku kau ke apa semua tak ada. Saya tak ada pasal tu. Okay, masing-masing dah termasuk maksudnya kita fikir kita pergi show ke 10 ya ke 2 ya sore. 5 ya 1 ya sore. Mu makan nasi goreng, semua makan nasi goreng juga. Okay. Tu yang bila nak buat gathering baru ni tu snack. Okay. Kalau Tino duk pilih ramah-ramah, tu pandai-pandai tolak lah. Okay, jangan dulu sangat. Tak bagi. Okay. Ni soal lagi. Saya ingat lagi first show lah saya dapat duit. First show dapat duit saya bagi ke ibu bapa saya. Dia kat situ juga saya first handphone saya beli. Enggak benda tu. 3 to 10. Nokia. Nokia. Tak ada area masa tu. 3 to 10 tu. The first tak ada area. Itulah first telefon tu. Telefon handphone bibik tu. Bersohonya kita dulu. 01 berapa saya tu? Masa tu 017. Nama telefon ingat? 017 berapa nombor? Lama orang minta time tu tak? Ramah. So telefon tu yang pertama, lepas show tak sampai 2 minggu, hilang dah jambe. Lah, Jatuh. prepaid ke? Prepaid lah masa telefon putih. Dan lepas tu lah saya buat iklan. Iklan Nokia 8 to 10. Sebab Nokia Butterfly tu yang 3 to 10. Terpaksa beli telefon tu boy. 8250. Itu 50. Sampai 25. Dok suruh nak katanya tiap kali saya buat iklan tu orang jumpa mu buat iklan tu mu tak beli telefon. Memang tak boleh. Mu payah Boleh payment je kan? pasal kita beli nak oyak beli telefon. Beli Okay. Lipat. lauk je. Okay, masa tu ke ada boleh ambil gambar dah. Okay. Sabun. 3G apa? 3GP Ada 3GP. 3G. Sama-sama dulu. Okay, saya buat iklan tu. Iklan ke apa lagi? Okay lah. Iklan. Tulis kafe. Awak semua main tu? Berapa? 5,000. Nescafe tu test saya model Brazil ko Uganda ko Thailand ni tepi belakang Dan ni maka. saya Dia ke main pasal- online picture je. So main pasal mah lain Uganda ke Brazil. Iya, masa shoot tu saya tu letak atas kotak boy. Kira nak sama banner popok dia ni. Sebab dia tinggi. Popok dia tinggi. Kira nak ambil muka saya ni. Apple box lah. Apple box Ada tak ada Apple box. tinggi. Aduh, gila. Masa susah dah dia ni tu. Di kata panjang ada muka saya pergi Nescafe tu. Ada masa tu saya fly. Tu billboard lah. Billboard. Okay, masa tu, lepas tu pergi ke Fly. Saya masa fly tu orang tertanya kenapa tiba-tiba dia ni. Why tiba-tiba. Okay. Dia ni tiba-tiba pergi fly. Kita kembali lagi selepas ini podcast Paratau.
InsyaAllah awak akan palatau sebab layan podcast palatau. Memang kita akan tanya semua benda sampai awak tahu. Okey? Bersama dengan saya lagi, Wan Syarul Amri dan juga Denny Anwar. Kegemilangan selebriti, Yes. tak jadi artis boy band, peminat saya, lepas tu tiba-tiba jadi pramugara. Kenapakah? Kenapakah dan bagaimanakah? Saja pergi kata interview. Hmm. Pergi interview. Masa tu pergi interview apa semua. Macam-macam. Interview pun Allah kena bully. MAS. Oh. Duduk gini tak boleh, kena duduk tegak. Lepas tu pula nak jadi cabin crew ni, kalau passenger suruh nyanyi, awak kena nyanyi. Nyanyi lah kita. Interview ni 5 orang sekali. Cik Denny tak apa, awak cuba nyanyi. Nyanyi. Kan dia tahu kita punya sini. Kelana Jaya ni. Pergi training. Tak boleh di training semua. So situ saya fly dalam 3-4 tahun juga. So ramai kenalan selebriti yang ada yang sekarang ni aktif dalam industri. Macam Faizal Elai. So we fly together. And then pengacara wanita hari ini kat 3 tu we fly together. Then siapa lagi? Fani Yusof, dia was cabin crew. Okay. Lepas tu beberapa nama lah. Zamaro tu my last flight. I jumpa dia, we flight together. Masa tu pergi Manchester, dia my last flight. Last flight maknanya you final stop tu. Okay, nak tak say jadi ya? Bukan. The ending je. Tak, masa tu banyak cerita juga tau. Kita ni masa saya cabin crew dulu, ada show ke, ada shooting ke, saya ni ibarat macam anak mah juga masa MAS tu. Wah. Kau bahagian HR, saya ada shooting, apa Cik Denny? Boleh. Tak akan bagi cuti. Annual leave dah habis ni. Cik Denny, awak punya annual leave dah habis. Itu macam mana It's okay. No pay leave. No pay leave boh. Siap 2 minggu kamu semua ni. Okay, tapi tak apa. Sanggup. Sanggup tu. So saya berhenti sebelum saya dia berhenti ke sebenarnya. Musim tu apa recession ke apa? Bukan saya ada ni saya kongsi kat booking member Palatau lah. Tapi masa dalam cabin tu pun macam-macam kat juga. Saya macam ni lah, macam kita masuk flight, kita exchange flight dengan cabin crew. Okay, normally kalau position kita ni kita akan report. Maksudnya kita nak take over aircraft, dia akan report. Okay. So benda ni nak jadi cerita, kecoh satu airline ni. Saya introduce myself Danny X Factor. Allah Akbar. Maksudnya Danny X Factor. Wih, kecoh satu Malaysia ni, semua bahagian senior ni looking forward tak nak fly dengan saya. Okay. Termarketing dia macam boy, gila lah aku nak tiba-tiba I'm Danny X Factor. Tapi lah. Bukan. Tak ada. Rumor ada orang buat. And then masa tu senior-senior yang jenis kaki taruh ni semua looking forward lah. And after flight, Danny, betul lah, awak ni relax lah, tak ada apa lah awak kata, awak gini. Boh, kita takkan nak suruh lagi. Kita tak suruh. Kita mesti buat tu. Kita suruh dah buat apa kita. Saya Danny X Factor. Masa neptik saya tu saya tak Danny. Muhammad Khardani. Even dalam flight pun passenger macam macam Danny X Factor. Sampai macam tu tau. Saya kata, ya ke? Tengok Khardani. Sampai macam tu sekali. Lepas tu saya ingat lagi, masa on board tu saya ingat lagi Jessica. My flight pergi London. Danny. Berapa hati-hati semua kan. Apalagi kita bagilah kacang ke apa ke semua kan. Sampai macam tu lah. So dengarlah kerja cabin crew, sebenarnya itulah saya dapat salary, background salary berapa gaji dapatlah saya dulu. Berapa tahun? 2003 sampai 2006. 3 tahun. Lepas tu satisfied rasa nak berhenti dah? Berhenti dah. So lepas cabin crew tu lah, itulah munculnya Budak Kelantan. Enjoy sebagai pure pelakon filem lah. Ya, pelakon lah semualah. Dah tak ada expected lagi tak? Okay, expected tu saya kata yang baru-baru ni konsert sebenarnya selepas 17 tahun kita tak jumpa. 17 tahun. That's why kata expected ni kita bukan tu. Itu masing-masing buat hal tau. Okay. It was 2006, 2005 saya last dengan Budak Expected. Lepas tu masing-masing dah disappear. Tu jumpa balik 17 tahun tu macam jejak kasih balik. Kan, that's why yalah macam memanglah until now Danny mana Danny Expected, Danny mana Danny Expected. Sebab kuat lah branding. Expected tak ada dibubarkan. Okay, ada je. Ada je. So balik-balik Budak Kelantan, macam mana casting, macam mana siapa pilih? Budak Kelantan ni ni saya nak luahkan. Sebenarnya saya bukan pilih bukan. Okay. Saya ni bukan pilih sebenarnya. Azli semua. That's why dalam filem Budak Kelantan tu
semua pelakon tu semua background teater. Saya sorry lah komersial. Saya sorry lah yang tak tahu ke satu mari. Ada beberapa ni kata, apa nak beda ni? Apa nak beda? Marketing lah sebenarnya. Macam majalah tadi lah. Ya. Duduk training kecek Kelantan, dialog. Tapi memang dialog Kelantan. Iyo, bahaya boh. Walaupun cerita Kelantan dialog. Oh, saya tu makan muka Wei Azlim, belakang potahai lah, punya beritik lah macam kaset tu. Betul boh. Gen kau weh. Sebab apa dia background art teater. Teater berlakon lah. Okey. So situlah sebenarnya saya nak cakap balik sebenarnya. Okey. Lepas satu scene tu buat batuk. Saya dah hoyak. Apa? Aku ambil batuk aku minum. Sampai tahap gitu. Not fee tu. Saya bukan masuk shoot kat ni bukan mabuk buat batuk ni buat lain. Tak ada tanya mau jangan buat batuk tak? Ya minta maaf. Sampai sekolah dulu so tak betul pun. Dah jolong pun sampai buat batuk. Oh Kelantan kan. Geh. Sinonim. Kata dok. Clean lah. So masa di dalam filem tu saya ambil benda tu. Untuk menjayakan. Itu jelah. Lepas tu bau jolong bagus. Dia kena kecek juta-juta. Kalau tak bina tak boleh kecek juta-juta. Okay, tapi apalah itu filem lah. Jangan keluar orang luar dengar tu follow. Tak boleh. Okay. Posok diri sendiri. Ya. So after budak Kelantan, so tu ke dia? Sejauh mana achievement budak Kelantan? Saya selepas budak Kelantan gabung semua tu saya buat diri gabung semua. And then saya produce filem Luka. Lepas tu saya belajar dalam production. Awak produce filem? Ya. Awak jadi producer? Producer for orang tu. Saya Jason ada dua saya punya partner tu. Tu filem budak Kelantan lah. Filem Buluka. So kat situ lah. First filem tu lah Bulan Pelari meletup sebenarnya. Situ lah orang kenal siapa Bulan Pelari. Situlah dia menang anugerah pelakon lelaki terbaik. Ada Daphne Aiking menang pelakon wanita pembantu. Wanita baru masa tu baru. Yes. Dan menang poster terbaik Buka. So awak daripada jual ballpen tu. Ballpen betul laku. So kat situ sebenarnya saya that's why kenapa Denning tak pergi kepada pengarahan ke apa tu. Sebenarnya saya arwah guru saya situ mana management tu Datin Zulaika. Isteri datuknya Panini. So kat situ saya belajar dengan dia untuk management dalam production. So you nak producing, production management. Kan management berbanding directing lah. So kat situ management. That's why dia akan banyak management. Management apa benda semua kan. So kat situ saya belajar lah. And then nak jadi catching. Gaji Saya gaji. Dia ambil PJJ. Masa Beluka? UiTM. Dia masa tu dulu. Dia tahun 2009, 2010. Saya ngaji. Oh, tak tahu. Kos apa? Business study. Habis? Tak dah habis. Ya apa? Sebab masa tu Denny Expector ni digelar masa timbulnya 8F sebenarnya. Kalau awak perasan Masa tu saya fly. Awak duduk busy atas. Masa tu AF muncul kan. Kat situ orang dah start main AF semua muncul lah. Reality show. Reality show. Then Idol. Cuma saya nak kongsi juga saya dapat merasa full album. Yes, 2 full album, 1 mini album. Maknanya full maksudnya ada berapa lagu? 10 lagu. That's why dulu kalau artis dulu nak keluar tak ada single, kena keluar full album terus. Tu syarat dia. So ada 20 lagu. Boleh buat konsert lah. Ya. So maknanya macam tu lah. Kan. So macam saya nak cakap sini, saya tak diri saya di atas. Dan saya merasa diri saya sama juga. Kan. Dan apa rezeki datang tu apa semua tu kita bersyukur. Kan. Kita tak perlu nak argue ke nak apa ke. InsyaAllah apa kita buat tu lambat laun kita dah hargai satu, mungkin ada rezeki akan datang pada kita. Kan. Dan satu lagi, satu benda je, sayangilah keluarga anda. Terkenal sebagai pengancur event-event Kelantan, kebudayaan Kelantan lah ni. Lagi mana boleh gitu? Buat artis Kelantan, kupu artis Kelantan di istana. Macam mana boleh terlibat dengan tu? Because semua orang tahu that awak rapat dengan
Datuk Raja Reza. Okey. Macam mana tu? Journey. Okey, sebenarnya Datuk Reza ni dia ni support X Factor tau. Sebab dulu masa kita X Factor studio, dia support X Factor masa kita datang rehearsal. Oh ya. So kat situ Datuk Reza ni dia memang suka orang Kelantan. Okey. Dia support dah. So kat situlah saya dapat kenal macam grup kumpul artis Kelantan. Macam dulu saya nak artis, panggil sama-sama artis. Mana kenal atau semua. Kita tak milih. Okey. Okay, mana artis mana free lah. Alright. Okay, dengan Tak select ah. tak select lah kamu semua lah. Ya, asalkan macam Kelantan. Okey. Sebab tu Datuk Syariza ni dia suka. Asalkan mu 03. Aku sedika beres. Beres lalu. Murid mana kau gapo kau asalkan mu 03. Oh, tu syarat dia. Tu syarat dia. Okay, dia Dia- akan kumpul. So Ah. you orang kanan dia lah. Ya, dan kat situ juga saya dapat belajar juga banyak daripada Syariza dan sebenarnya saya kerja juga. Saya pernah kerja dengan dia. Saya pernah kerja duduk dia, saya jadi producer dia, duduk like producer. Buat dia. apa series? Buat drama dia lah. Ada beberapa drama dia buat tu. Mhm. Kan saya pernah duduk kerja and then until now kita still lagi contact. Setiap kali kalau dia ada event, saya selalu turun lah. Ada satu part lah. Ada you Grab tu apa? Cerita pasal viral you bawa Grab. Hina kau? Masa PKP ke? Tak nak tanya Hina kau buat Grab. Tak tahu. Dan sebelum saya buat Uber sebenarnya, kalau untuk mengambil boys, saya buat kedai makan. Di mana tu? Dangai. Oh ya. Saya ni Ada call dok bukan kodel saya lah. Saya ni hati ngai. Daripada kecil. Dok masa bukan kecil lagi lah, masa saya di KL dah. 2013 2014 tu saya kaki ngai. Boleh kata hari-hari saya duk ngai. Saya ni kaki ngai lah. Kaki burung, kaki ngai dok. Saya ni kaki ngai. Gimana semua saya pergi? Ke Pasir Masan tu tersalah bro. Masa tu siapa lah mari lepok saya? Sweet kaki ngai dok. Selalu kita lepok sekali ngai. Duk main ngai. Siap. Ngai tu hari-hari duk ngai. Siapa toke Cina tu, awak kena buka kedai makan sebelah ni lah. Duduk sini. Sebab sopan. Dia buka kedai makan. Dia bagi buka. Dia merasa kedai buka makan tapi rezeki tak sampai tak panjang. Boleh dia buka kedai makan. Yalah. Kamu pasal pergi. Nak serve. Tak sih dah. Hari ni saya buka kedai makan. Saya minta maaf. Pergi lah. Kalau nak franchise lah. Franchise. Ada sistem. Ada sistem. Kalau buka ni tangan tak payah jeng. Mesti kan masuk. Saya. Awak mesti masuk. Lah boh. Oh boleh. Wanita hari ini main cover. Oh yo. Main cover belakang boh. Gini mati kisah kat tiga rasa boh. Yalah ambil call pancing terus masuk. Iya. That's why isteri saya suka saya dia masuk rumah. Okey, kenapa dah isteri? Itu lah. Okay, dia pun cabin crew juga. Okey. So among kita lah. Kita ni kita dah tahu dia cabin crew, kita dah tahu lah kehidupan dia macam mana dan semua. Ya, outsider. Dia masih fly. Dia still fly lagi. So macam dia kata e-hailing tu tadi. So saya buat Uber dulu. Saya buat Uber apa semua dan lepas tu saya buat Grab lah. Buat dia convert. So situ lepas saya buat tu PT ada semua. Okey. Ada semua ada poket agak. Situ macam meter. Stabil lah. Stabil lah. Okay. So full time ke? Tak masa mula buat tu serai kot mula. Oh itu good. Kita ke. Cik dia ni, awak buat Grab? Tak, saya tengok orang. Ada kamera lah. Ada hidden cam. Okay, kita cover waktu dulu lah. Saya buat program. Program apa? Cerita. Siapa tak ambil penumpang ni, tambah. Tak apa, cik. Hari ni kita tak ambil penumpang. Tak, saya buat cerita. Sebelum mula gitu lah. Tapi lepas tu, seronok juga rezeki. Okay. So lama-lama. Auto. Lah. Okay. So, masih lagi terus ke? ni jalan lagi ni, lagi ambil orang ni. Okay. Masih aktif lagi. Alright. Okay. Ongoing. Ni saya nak cerita ni pasal e-hailing juga ni. Dan masa KPMCO sebenarnya e-hailing lah membantu saya. Dan Mariwah masa tu 2 tahun tau tak fly. Cuma dia tak fly, dia cuma dapat gaji 250 je. Tak fly. Nak potong gaji lagi. Kan? So, saya lah. Alhamdulillah buat saya buat e-hailing masa tu boleh lah 200, 300. Hari-hari, ada masa tu, ramai kawan-kawan artis dia beroyak. Dan dia sendiri lah. Yang tiba-tiba loss lah. Kan? So, sebenarnya dengan e-hailing tak membantu saya. Kan? Saya selamba je hantar makanan kat orang. Kan? Tak kisah. Kan? Dah ada dah malu dah. Dah tak malu lah. Dah tak malu lah. Sebab kau berlakon, kau jadi orang gila, kau jadi ni. Kenapa kau real, kau tak jadi betul-betul. Betul tak? Kan? Good point. So kat situ. Jadi pelakon boleh So dengan e-hailing tu,
dengan berkat sabar saya, dengan isteri pun support saya. Cakap dengan boy, dengan e-hailing tu, alhamdulillah tahun 2025 dengan e-hailing itulah saya menjejak kaki di Umrah. Apa di Mekah. Dengan e-hailing ni kan. Okay, kita simpan cerita Mekah. Kita kembali selepas ini dalam podcast Paratau. Masih lagi dalam podcast Paratau bersama dengan saya Wan Syahrul Amri dan juga tetamu istimewa kita Danny X Factor, Danny Pramugara, Danny e-hailing dan Danny disebabkan duit e-hailing dia dapat pergi Mekah. Yeah. First time. Duit halal buat e-hailing, susah payah. Bro, cerita Mekah bro. Saya sentuh sikit lah. Saya dapat anak pun 7 tahun tu. So kat situ 7 tahun penantian tu dapat anak saya sekarang ni. Bagi saya itu saya macam terduduk tau. Aku ni dapat tak zuriat. Kerana Allah bagi tu, sebab itu ya Allah syukur alhamdulillah. So mungkin dengan 7 tahun penantian tu mungkin dah maafkan dosa-dosa kecil aku dulu kot. Kan saya fikir macam itulah. InsyaAllah. Kan, positif lah. Kan. So dengan pergi umrah alhamdulillah tahun 2025 ni. Benda ni tak dijangka tau. Macam mana tu suasana tu? Kan sebab saya buat e-hailing. Ya. Saya buat e-hailing apa semua. Lepas tu ada satu viral pasal saya. Saya cakap boy, saya buat e-hailing ni lain tau. Saya keluar pukul 3 pagi dah keluar boy. Orang tak tahu saya keluar apa-apa. Pukul 2 pagi saya dah keluar. Timing laris. Yes, saya keluar 3 pagi dah keluar, pukul 4-5 saya balik dah. Tak ada nak cerita kat orang apa. Masa tu ada tanya kan macam mana untuk kau dapat in target sehari tu berapa kan. So saya keluar dan kat situ lah dah viral pasal saya. Benda tu macam awareness lah. Kan cari isteri. Sebab saya fleksibel tau. Saya punya isteri saya ni fleksibel. Contoh wife saya ni dia selalu fly 2-3 hari. Kan. So anak tu siapa nak jaga? Daddy of course lah, saya lah. Kan. So tiap kali wife saya balik dia cuti 2-3 hari, yang tu saya full swing. Okay. Kan. Contoh kalau ada saya job shooting ke event ke apa ke, kat situ kita dah plan awal, pagi ni dia datang jaga. Okay, maknanya so kat situ lah ada satu ketika hamba Allah ni inbox saya kat Titi. Cik Danny boleh tak buat live kat Titi, saya nak bagi hadiah ni. Kan. Oh kita ni kita tahu ni nak kau berapi kau gapo kau singo kau gapo kan. So okey buat live dengan wife saya. Kata okey pasti Cik Danny saya nak bagi hadiah ni bukan tenaga bukan gapo, saya nak buat Cik Danny pergi umrah. Saya pun macam lipat aku gapo ni kita ni kan Scam okay. Ingat scam saja kau nak ni kan. So kat situ bagi saya betul, dia kata betul lah gini-gini. Saya pun macam dia individu ke dia syarikat? Syarikat. Okay. Syarikat dia besar sebenarnya. Saya lepas tu 2-3 hari tu saya pergi office dia. Office dia adalah mitra kembara. Di KSDC lah. Mitra kembara kan dah lama kan. So saya pergi office dia, saya bawa anak saya tu Ibrahim tu. Bawa anak saya duduk, bawa dia CEO tengok. Kita bawa anak dia dengan isteri dia sekali. Mula seorang? Orang. Bawa family? Iya. So kat situ sebenarnya kita berkongsi rezeki sebenarnya. Kita kongsi kalau boy nampak. Sebenarnya company tu dia support saya, dia bawa saya 3 orang. Tetapi saya reply dia balik, saya bawa satu family. Maknanya bawa sponsor family? Tak, maknanya bawa mana satu keluarga. Maksudnya dia macam ni. Company tu dia sponsor saya, dia bawa 3 orang. Tapi saya bantu dia balik, saya bawa 10 orang boy. So company tu macam ya Allah. Even dia sponsor saya pun dia tak minta apa-apa boy. Dia tak ada, dia ni kau kena buat video, kau kena buat iklan, tak perlu. ROI tak ada. Tak ada. Dia cuma dia ni awareness je. So pengalaman saya dapat jejak kat sana bersama dengan anak tau sebenarnya. Allah. So kat situlah. Sebab sebelum ni isteri saya pernah berdoa depan Kaabah. Dia selalu pergi kan, dia fly. Dia fly Dia selalu fly kalau kata dia nak anak kan apa semua. Kita bersama dengan keluarga. And then that's why kenapa saya letak nama Ibrahim. Kan Ibrahim ada kaitan dengan Kaabah tu semua kan. Ibrahim kan dulu kalau cerita dulu Nabi Ibrahim kan dulu nak dapat anak tapi dia diduga anak dia nak kena ni korban kan. So that's why letak nama Ibrahim sebenarnya. So kat situ nak tak boy. So kat situlah saya betul-betul air mata saya jatuh. And then the best part, alhamdulillah ibu mama saya masih lagi ada, dia teman juga saya ikut. Dia kata mak nak ikut juga. Sebab abang saya yang lain-lain, abah saya semua dia ikutlah ke semua.
Maksudnya time tu mak abah saya dia kata tak apalah, mak abah. And then mak abah nak ikut juga. Masa tu mak saya pun dia tak sihat. Alhamdulillah masa saya pergi umrah tu kaki dia dah okey dah. So kat situlah. Dan bukan sahaja mak ayah saya, mak mertua saya pun dapat ikut sekali. Dia kata, Bi, mama dia tak mampu, kita dah dapat rezeki, kita dah pergi. Kita aja, why don't kita come out bawa mama sekali. So kat situ, lain boy, serius lain. Dapat macam, betul-betul saya rasa naif tau pergi sana. Macam kosong, apa semua tak tahu apa benda. Macam nak jadi tetamu Allah tu bukan senang boy. Setengah orang, dia nak jadi tetamu Allah ni, walaupun kau kaya ke banyak duit macam mana pun, selagi kau tak jadi panggil untuk jadi tetamu Allah, kau takkan sampai sana boy. Walaupun kau ada duit banyak. So kat situlah bagi saya, itu adalah hadiah yang paling besar bagi saya. Dengan kesabaran saya, apa benda semua. Dan itulah. Dia kata apa-apa, dia sebab apa-apa, kita kalau ada apa, kita kongsi. Saya cuma nak kongsi sikit lah. Ada passenger ni, malam tu saya bawa Grab, dia anak bini duduk atas motor, hujan. Anak dia, saya tengok anak dia tu, saya nampak anak saya, dia nak pergi juga. Saya tahan, kata, kau pergi mana ni? Tak, saya nak pergi juga ni. Kata tak, kau bini kau dengan anak kau masuk kereta. Tak apa, aku tak boleh bayar. Lepas saya drop dia apa semua tu, saya dapat job tau. Job yang paling besar. So macam, ya Allah. So kat situlah saya dapat, orang kata benda tu lah belajar semua kan. Even dengan saya pergi umrah ni pun, benda yang kesabaran kita kongsi, apa benda tak, kita macam sabar lah. Sebab kita tak minta tau. Kita tak minta. And then, dengan keluarga semua, mak ayah saya, dengan cousin saya, anak saudara saya, kan, dengan cousin-cousin pergi sekali semua. So kita dapat merasa pergi. Kan dah sampai sana terpijak apa benda, kan. Saya tolak mak saya dengan kursi roda, kan. Mak saya kursi roda kat sana. Kan kita tolak je. Kan? Dapat berkhidmat untuk dapat. dia buat umrah. So kat situ pahala tu besar lagi sebenarnya. That's why tanya orang, boleh tak aku nak ambil orang upah ke? Tak apa. First korang kau pergi je dulu. Buat dulu. Itu kata, itu besar. First time pergi, dapat pergi the whole family. The whole family, mak ayah saya. Maksudnya mak ayah saya masih ada lagi. So dapat lagi dia beri sama-sama. Kan? So sampai sana macam, dan kat sini pun saya nak berterima kasih juga pada mitra kembara lah. Dan dia pun terima kasih juga. Saya kata, ini kita pun terima kasih juga. You bawa lagi banyak kan. So saya macam bawa lagi apa? Serta kan. So kat situlah saya kata apa-apa pun, kalau kita buat sesuatu tu biarlah dengan hati ikhlas ke apa kan. Dan kita think positif kan. Dan penting hati kita selalu kena putih. Apabila seorang tu hati dah hitam, hitamlah orang tu. So apa-apa pun kalau kita tengok orang tu, kita tak nak kutuk dia, tak payah apa, semua kita doakan yang terbaik untuk dia. Walaupun dia buat benda tak elok ke apa, kita just doakan je. Tak perlu kau nak sibuk nak bro ke apa. Kita jawab besar je. Contoh, kita buat simple macam kita solat kan. Kita tak perlu, kau dah sembahyang lah? Nak bakso tak perlu pun. Kita buat. Kita simple je. Jap aku lagi solat jap. Kat situ. Bagi contoh, bagi akhlak. Kita main besar-besar macam tu je sebenarnya. Dan that's why sekarang ni kalau saya buat sesuatu benda, kalau orang nak kata Danny ke apa ke, kau tak malu ke apa ke, saya tak malu sekarang. Saya dah sentuh sikit lah. Tunggu arwah Tok Guru ni. Saing baju tu padahal saya sipir. Dia cuma ayat apa saya. Guru ni Aziz. Dia saya kena. Beribu juga. Janganlah aku dah. Tu je dia. Tu je ayat dia. Dia tak payah nak cerita mu ni apa selok hai kodok. Dia ayat tu je. Itu sebenarnya orang yang sepatutnya kita bercerita. Tak payah kau mu pakai seksi mu hukum orang. Tak boleh. Tu sebenarnya. Dia bagi saya kata. Lawa juga lah. Beribu juga. Janganlah. Dik lah. Jadi. Apa? Lama-lama kita boleh tahu lah. Apa pandangan Danny bila orang kata jadi selebriti, hidup dalam dunia perfilman, artis ni adalah kerja maksiat, orang boleh hukum, boleh masuk neraka. Ada lagi ke yang berfikiran macam tu? Saya pun tak tahulah kalau ada lagi yang fikir macam tu. Dia duduk kat negara mana ni? Dia ni baru keluar gua ke apa tu? Kan? Dia macam tu lah boy. Saya bukan nak kata apa, saya tak nak cakap banyak. Kalau nak kata ke macam tu ke apa semua, alhamdulillah. Saya masih lagi hidup, masih lagi bahagia, masih lagi ada kat sini, tak ada masalah apa semua. Dan bagi saya, gapok saya buat selama ni dalam industri yang kerja saya buat ni, bagi saya itu adalah ibadah saya. Dah tertulis lah.
Pakaran awak. Dah tertulis, mungkin dah tertulis bagi saya, itulah kerja kau buat untuk cari rezeki. Yang penting bagi saya, rezeki halal. Tak kisahlah membuat gini-gini, itu bukan rezeki halal tu, itu rezeki maksiat. Kan? Kenapa kau nak hukum orang sampai macam tu? Kan? Tiba-tiba kau tolong bawa kereta orang apa semua kan? Come on lah. Kan? Kalau orang nak kata kita ni, kalau buat kerja tu maksiat ke ini, kata bagi saya, orang tu ketinggalan. Mungkin orang tu baru keluar gua. Kan? Itu mindset dia. Mindset dia kan. Mungkin dia banyak main TikTok kot. Kan duk tengok TikTok je kan macam-macam. Benda-benda repek kan. Sebab kadang-kadang benda-benda macam tu kan. Pelik-pelik lah. Merosakkan fikir. Bagi saya, kita buat ni satu je. Nama hati kita, ikhlas kita sebab kita tertulis kita bermula huruf alif. Ini sebab alif dan lam. Alif. Sederhana. Kita start, kita tak perlu nak pilih palon, nak rekod ke apa semua kan. Faham tak? Alif. That's why kalau surah yang pertama lagi, surah apa? Surah apa boy? Yang surah pertama muncul. Kan? Iqra. Ya, bacalah. Kan? Sederhana. That's why kita tak payah nak definisi macam kita ni apa hebat sangat ke apa, tak payah. Tapi kadang-kadang orang ni, setiap orang ni, dia ada salah dia, ada baik dia. Walaupun kau macam ni, kan? Kita tak boleh nilai. Kadang-kadang, ya Allah, ujian betul, awak ni macam ni, tiba-tiba awak macam ni. Kan? Orang kan? Betul. So bagi saya, senang je. Kita doakan yang terbaik. Tak perlu kita nak negatif kat orang tu. Doakanlah, insyaAllah. Benda tu akan sampai lah. Komen tentang misi kemanusiaan di Palestin, selebriti support, orang influencer support, pandangan Danny sebagai orang yang berpengaruh. Isteri saya pun cakap kat saya, kalau you ditawarkan, saya reda you pergi. Saya pun kan, you faham tak maksudnya? So bagi saya, InsyaAllah kalau ada rezeki. Tapi saya fikir juga anak bini saya ni, kan saya nak tinggal ni, di mana terjaga ke, kita nak pergi perang ke apa ke, melainkan yang darurat betul-betul kan, tapi untuk kebaikan. So kalau yang kemanusiaan ke apa ke, bagi saya itu yang terbaik untuk membantu yang mana yang penindasan berlaku apa semua kan. And then pada kawan-kawan influencer yang sekarang ni yang tengah berjuang ke apa ke, saya doakan lah, dan doakan yang terbaik semua. InsyaAllah kalau rezeki saya ada, saya pergi. Masa sekarang ni saya nak fokus dulu pada keluarga saya dulu. Okey, ada pesanan tak untuk rakan-rakan artis baru ataupun orang yang rasa nak jadi artis ke? Yang mana-mana yang betul-betul dalam industri ni, tolong jaga diri kita tu, dan apa yang you carry tu, bawalah cara yang betul kan. Dan satu lagi, kalau you nak stay long dalam industri ni, be humble and then respectful. Itu je. Sinaran selagu. Sinaran mentari menyinari. Boleh dah. Kisah seorang Kardani bin Anwar yang juga dikenali sebagai Danny X Factor, yang sangat memberi inspirasi di podcast Palatau. InsyaAllah semoga jadi manfaat untuk kita semua. Sangat terharu bro daripada kisah menjual pen yang tidak laku sehingga boleh bawa satu family ke Tanah Haram. Masya-Allah, itu satu pencapaian yang sangat hebat bro. So proud to be your friend brother. Terima kasih. Kita satu lagi, kita hargailah orang tua kita selagi dia ada, dan doa-doa dia itulah yang makbul. Kalau tak ada dia, ibarat kita dah tak ada kaki sebelah. Itulah bagi saya. Dia sama lah macam kita, keluarga, anak isteri kita, sayangilah apa yang ada depan mata kita. Dan kalau kita hilang tu, kita akan merasa tu. So itulah Danny. Terima kasih Danny X Factor. Kita suka-suka juga, jangan lagu lah. Hibur-hibur juga. Jangan lagu. Podcast Palatau. Thank you.